dia bukan seperti yang aku harapkan. Garu kepala aku. Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang, aku di Nicaragua. Dalam video lepas, aku dah sampai ke Ometepe, iaitu volcanic island unik yang berada di tengah tasik Nicaragua, iaitu tasik terbesar di Central America. Ini sambungan dari video lepas. Hari ni, aku nak pusing satu round gunung berapi dekat Ometepe ni. Macam biasa, kalau kau dengan aku, kita explore sama-sama. Ini masuk kawasan pekan sikit. Dia jalan dia macam ni lah. Dia hutan, lepas tu ada pekan. Hutan. Kawasan ni kawasan pekan. Ni nama gunung berapi Concepcion. Ni aku tengah keliling satu round ni. Actually dekat sini dia ada 2 biji gunung berapi. Ni satu Concepcion, satu lagi Majaras ke apa tak nama dia. Yang ni masih aktif ni. Dari sini nampak ni gunung berapi Majaras yang aku cakap tu. Tu dia. By the way, ni bukan laut ini tasik. Tapi tasik dia besar gila. Tasik paling besar dekat Central ni. Oh man, awal jalan ni lalu tepi tasik. Oh lawa lah sini, angin sedap. You usah jap lah, masalah-masalah macam apa. Oh best gila. Power gila kau. Wow, dia terbang sial. Wih, terbang. Aku rasa ni mesti best gila ni. Confirm best. Daripada sini nampak gunung berapi Concepcion terpus ketul. Tapi awan, kenapa nak juga awan duduk dekat situ? Aku dengar banyak kali macam ni. Kalau gunung-gunung tinggi-tinggi je, tiba ada awan dekat hujung-hujung puncak tu. Dia duduk kat situ tak mau gerak. Macam melekat je kat situ, macam kedegam. Aku pun tak tahu apa hal. Nantilah aku search je lah. Sayang sebab tu ni cantik ni. Okey, aku nak sambung lagi perjalanan. Ada lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit lagi nak sampai. Garu kepala aku. Aku memang sinilah tempat je pekan yang aku nak datang tu. Cuma aku tak expect lah dia punya pekan ni macam ni. Aku nak bersantai-santai kat pekan ni sebenarnya. Tapi tak apa, aku nak tukar plan. Basically aku dah sampai ke pekan ni. Tapi dia bukan seperti yang aku harapkan. So aku nak tukar plan aku. Aku nak mencari aktiviti-aktiviti yang menarik. Aku rasa aku nak pergi cari something lah untuk dibuat. Jom. Dah makin ke dalam pula aku ni. Aku nampak tadi macam ada aktiviti yang menarik. So aku masuk sekali. Kau? Tak apa, aku masuk lagi. Aku rasa macam nampak sinar harapan ke depan. Aku try. Sambung next video.